Assalamualaikum, bertemu kembali. Kali ini kita cuba meneliti keadaan keselamatan negara kita berkaitan dengan kemasukan masyarakat atau orang-orang Rohingya yang pada saat ini sudah mencecah 215,000 orang. Persoalan kita terus ditumpukan kepada Majlis Keselamatan Negara. Apakah yang dilakukan oleh Perdana Menteri sehingga setakat ini kita tidak dapat melihat satu pun langkah positif mengatasi keadaan orang-orang Rohingya ini. Dengan keadaan dan bilangan yang datang dari Bangladesh ataupun terus dari negara Myanmar, angka yang 215,000 orang ini akan meningkat dalam tempoh yang singkat sekali. Sebabnya ialah orang-orang Rohingya yang dibantu juga oleh UNCHR ataupun pihak berkuasa pelarian antarabangsa. Mereka tahu bahawa Malaysia mempunyai sistem keselamatan pantainya yang paling longgar dalam ASEAN. Mereka tahu mereka tidak boleh masuk ke Indonesia. Orang Aceh tembak mereka dan laungkan mereka supaya meninggalkan kawasan laut mereka. Mereka nak pergi ke Singapura, jangan sebut. Singapura tidak boleh dimasuki oleh sesiapa pun dalam bentuk pelarian. Mereka juga tidak boleh nak ke negeri Thai. Thai mempunyai satu bendungan yang kuat menahan pelarian dari mana-mana sahaja. Sri Lanka pun mereka tidak minat. Tetapi mereka minat masuk Malaysia. Mereka sudah lihat bahawa bilangan orang Bangla yang ada di Malaysia melebihi 600,000 orang. Tetapi angka sebenarnya pun kita tidak ketahui. Oleh itu mereka berpendapat dari maklumat yang mereka terima dari UNCHR dan juga dari pihak-pihak yang mengetahui dari golongan Bangladesh, Malaysia lah yang paling penting ataupun negara yang perlu mereka susul dengan segera. Dengan ringkasnya, mereka pergi ke Pulau Langkawi dan sekarang dikhabarkan sudah lebih dari 100,000 orang Rohingya di sana. Mereka sudah kelilingi kawasan-kawasan yang dulunya bebas dikendalikan oleh rakyat tempatan. Perahu mereka, rumah kecil mereka, dagangan mereka dan intipan mereka adalah di Langkawi sekarang. Bagaimana kedudukan Langkawi sebagai pulau tarikan pelancongan? Bagaimana Langkawi sebagai permata timur kita dengan ratus ribuan orang Rohingya di laut? Di belakang ini semua, suatu fakta pengetahuan undang-undang antarabangsa wujud, iaitu mereka tahu bahawa Malaysia bukan signatory atau penandatangan kepada Konvensyen Antarabangsa 1951 atau penandatangan kepada Konvensyen Pelarian 1967. Justru ada pihak yang educate ataupun mendidik mereka. Pergilah kamu ke Malaysia. Sebab itulah saudara-saudari, di saat ini di Selayang ataupun di sekitar Kuala Lumpur ataupun di Johor Bahru, di mana saja ibu negeri kita diharung oleh orang Rohingya. Dan dengan keadaan yang sedemikian, kita perlu tanya diri kita, setakat mana boleh kita bertahan dengan ini? Sudahlah 600,000 orang dari Bangladesh dan lain-lain sebagai pelarian, tidak, tetapi sebagai pekerja asing dan sebagainya. Datang pula 215,000 lagi. Berapa juta kita mau terima khaladak ini ke negara kita? Sebab itu, saya sebagai bekas Menteri Luar 2 kali saya mempersoalkan keberkesanan Majlis Keselamatan Negara. Ambillah ini sebagai isu terpenting. Janganlah bersyarah kosong lagi. Inilah mahu kita dengar, baik dari immigration, baik dari tentera, baik dari Jabatan Perdana Menteri,
dan juga rakan-rakan sekutu kita di ASEAN. Apa perlu kita lakukan? Sebab negara kita merupakan negara target ataupun sasaran pencerobohan yang paling besar. Kita tidak salahkan Rohingya, kita mesti salahkan diri kita sendiri. Dan berkatalah kita balik untuk tanah air kita, bertindaklah kita sama-sama, dan ini merupakan isu perjuangan kita masa depan.